23 Oktober 1973, Tan Sri Zainal Abidin bin Ahmad Za'ba meninggal dunia. Pada hari ini, dalam tahun 1973, yang berbahagia Tan Sri Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali sebagai Pendita Za'ba meninggal dunia pada kira-kira pukul 2.40 petang semasa dalam perjalanan pulang ke kediamannya di Jalan Gasing, Petaling Jaya, Selangor setelah mendapatkan rawatan di Hospital Asunta. Allahyarham dimasukkan ke hospital pada 17 Oktober 1973 bagi menjalani pembedahan pada keesokan harinya. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Allahyarham merupakan cendekiawan Melayu yang dihormati dan bergiat aktif selama hampir 40 tahun dalam bidang penulisan dan penterjemahan. Sumbangan Pendita Za'ba terhadap ilmu bahasa Melayu tidak ternilai harganya. Kematiannya merupakan satu kehilangan besar kepada negara.